Ipin selamanya. Betul. Dah sampai pun lori barang. Dah lama abang tunggu. Kenapa lambat? Maaf. Ada hal sikit tadi. Nak buat apa tu? Nak pegang je. Pegang je tau. Jangan nak cuba main. Nanti putus tali gitar tu. Jaga korang. Mael. Kau bertanggungjawab. Faham? Aku juga. Bawa barang-barang tu ke dalam. Mail, kau pandai main gitar? Pastilah pandai. Aku belajar dengan abang aku tiap-tiap hari. Ya ke? Cuba main. Kita orang nak dengar. Kenapa dia letak duit ni? Entah. Apa yang korang tengok tu? Orang tu, dia letak duit dalam tu. Kita orang nak pulangkan, tapi dia dah pergi. Agaknya dia ingat korang ni penghibur jalanan. Apa tu? Penghibur jalanan ni selalunya pemuzik yang menghiburkan orang ramai dengan membuat persembahan di kaki jalan. Atau di tempat orang ramai berkumpul, seperti di tempat rehat di lebuh raya. Persembahan mereka main muzik sambil nyanyi ke? Ya, jika orang ramai rasa terhibur, mereka letak duit. Jadi orang tu tadi terhibur dengan Mail main gitar lah. Sebab tu dia letak duit. Wah, kalau main gitar seharian, boleh dapat banyak duit. Kaya kau, Mail. Ya, ini macam kerja senang. Boleh buat duit cepat. Kalau tambah dengan nyanyian, lagi banyaklah dapat duit. Tak ada yang senang nak buat duit. Untuk jadi penghibur jalanan, kena ada bakat, minat dan kesabaran. Korang ada ke? Ada. Wah, yakinnya. Tadi dengar macam tak sedap je main. Terputus-putus bunyi gitar. Dah dapat 50 sen kot. Mesti sedap. Iyalah. Jadi, boleh kita orang pinjam gitar? Tak boleh. Ini gitar kesayangan abang. Kalau rosak, menangis, ku tak berlagu. Alah. Sewa, boleh? Tak boleh. Alah, nak jadi penghibur jalanan tak semestinya kena main gitar. Korang boleh je nyanyi sama-sama. Lagi senang. Nyanyi tanpa alat muzik? Boleh je. Nyanyi berharmoni. Kalau macam tu, esok aku datang rumah korang. Kita bincang. Cuba tengok kat sana. Datang lagi. Alah, jom tengok sana pula. Jom. Nampak macam dia. Mana? Yang tu. Cuba tengok sana pula. Ish, duduk diam boleh? Terjengok apa? Tunggu Mail datang. Ya, kita orang ada misi penting. Alah, kalau dengan Mail, mesti misi nak berniaga. Betul. Uish, pandai akak. Kita orang nak jadi penghibur jalanan. Penghibur jalanan? Upin. Waalaikumsalam. Kenapa semua datang? Diorang semua nak ikut sama. Kau bagi tahu diorang ke? Aku bagi tahu Ehsan je masa dia datang kedai semalam. Lepas tu aku bagi tahu kawan-kawan yang lain. Iya,
Asyik! Asyik! Hangat betul perbincangan ni. Semua nak jadi penghibur jalanan ke? Cara cepat dan mudah untuk kumpul duit. Betul. Iya ke? Iya. Siapa kata? Abang Is. Ros, angkat kain. Dah nak hujan. Dah, Pa. Semua dah sedia. Jom. Hoi, jom ke mana? Tak nampak ke dah nak hujan? Nak buat apa ni? Bosanlah. Alang-alang dah hujan dan korang pun dah bersedia. Apa kata hiburkan akak? Biar akak tentukan bagus atau tidak persembahan korang. Bagus tu. Boleh juga. Kenapa Kak Ros? Tak merdu. Ya, tak sedap. Sumbang. Tapi saya rasa saya nyanyi banyak sedap. Saya suka. Itu memang yang rasa. Orang yang dengar rasa tak sedap, tak adalah dapat duit. Betul Kak Ros cakap. Korang nyanyi tak sedap. Baiklah aku. Eleh kau. Mungkin kita perlu ada muzik. Macam bunyi gitar. Betul. Tapi kita tak ada gitar. Satu alat muzik pun kita tak ada. Alah, kalau ada pun bukan kita tahu main. Betul. Jadi gimana? Nak ada bunyi muzik? Boleh je. Ikut akak. Mak, oi. Bunyi apa tu? Hei, apa bising-bising ni? Ini bukan bising. Ini irama muzik. Kita orang kan penghibur jalanan. Kami adalah Baskar Kampung Durian. Kelakar lah korang. Siapa yang ajar guna barang-barang ni? Kak Ros. Baiklah, teruskan. Semoga berjaya. Jom. Ai, kenapa dah senyap? Macam mana? Banyak dapat? Sikit sangat. Penatnya banyak. Tak ada orang. Sebab tu penting untuk pilih lokasi yang sesuai. Lokasi macam mana yang sesuai? Lokasi yang ramai orang, tapi tidak mengganggu sekeliling dengan bunyi bising. 2-3 kuih putu. Adakah tempat macam itu? Ada? Mail mesti tahu. Tahu. Air balang. Kak, main beli. Kasih kan ni, Kak. Main beli. Ada 50 macam kuih. Sebiji ni berapa? Mari. Ayam bakar. RM2. Mari beli ayam bakar.
persahabatan. Kami semua kawan sekampung, mestilah tolong menolong. Gurau senda jadi pendorong, suka duka tak terhitung. Nampak macam Opah marah. Please lebih Punya saya. ini kamu punya. Aku pula. Loh, sikitnya. Tak berbaloi. Sampai serak-serak suara aku nyanyi. Cukup tu. Buat kali pertama, dapat juga duit seorang sikit. Iya, itu benar. Bolehlah. Haya, Nyesan tak tahu bersyukur. Esok nak nyanyi lagi? Tak mau lagi. Banyak penat. Betul-betul. Iya, ternyata susah ya jadi pengamen. Hasilnya nggak selalu ada. Pengamen tu apa? Kalau di Indonesia, basker disebut pengamen. Ada pengamen suaranya bagus banget. Sekarang dia sudah jadi penyanyi terkenal. Wah, dari nyanyi suka-suka je boleh jadi terkenal. Dia bernasib baik sebab ada orang nampak bakat dia. Bukan semua orang bertuah macam tu. Tak apalah, aku tak nak jadi terkenal. Aku tetap nak jadi tukang bersih di kampung Durian Runtuh. Apa yang asyik mengeluh je tu? Kita orang nyanyi bukan orang ramai tadi. Depan gerai Mai. Ya, Opah nampak tadi. Korang ikut Abang Is ke? Ya, suka-suka je. Sambil tu dapat buat duit sikit. Opah marah? Tak. Tapi tadi kita orang nampak muka Opah kerut. Begini. Oh, Opah dengar suara korang. Tapi Opah tak pakai cermin mata. Tak nampak lah. Itu yang berkerut begitu. Oh. Ha, apa sal mengeluh? Cakaplah. Duit kutipan tak cukup nak beli gitar. Nak beli gitar? Nak buat apa? Korang bukannya pada main. Ish, kita orang boleh belajar dengan Abang Ish. Tapi gitar mahal. Entah bilalah nak cukup duit korang. Apalah, kita simpan sikit-sikit dari sekarang. Lama-lama cukuplah. Betul-betul. Bagus cucu Opah. Semangat tidak berputus asa itulah yang boleh membuahkan hasil. Baiklah. Kalau korang nak gitar, kita boleh buat sendiri. Ya, betul. Betul. Yang kuning aku punya, yang biru kau punya. Cubalah main. Wah, ada bunyi lah. Luar biasa. Betul. Sedia?
Oi, mengigau ke? Upin berkentit satu, Ipin botak kepala. Upin berbaju kuning, Ipin berbaju biru. Upin lahir dahulu. Lambat 5 minit je. Tapi yang pasti, kami suka ayam goreng. Nyam-nyam. Kenapa? Tak siap lagi. Nanti lambat. Nak siap lah ni. Cepat. Lepas tu makan. Pagi-pagi, gosok gigi, cuci muka, terus mandi. Pakai baju kemas rapi, senyum saja senang hati. Jom makan! Ini Kak Ros, kakak yang garang. Walaupun garang, tapi penyayang. Yang kami sayang, mukanya cantik, hatinya baik, menjaga kami siang dan malam. Betul-betul. Memang benar apa yang dikata. Senyuman Ros manis bagaikan gula. Hebat memasak pelbagai juara. Sekali makan pasti korang nak tambah. Jangan makan dulu. Pergi panggil Opah. Opah kat mana? Di kebun. Opah! Tuan kau cucu sayang. Inilah Opah yang kami sayang. Sentiasa senyum hati senang. Tutur katanya lemah lembut dan penuh nasihat. Opah, jom makan. Iyalah. Tolong angkat ni. Ayo Opah. Wah, banyaknya sayur. Betul-betul. Berbakti pada tanah. Inilah hasilnya. Berbakti pada orang tua. Selamat dunia akhirat. Buat baik dengan orang tua. Selamat dunia akhirat. Sayangi orang tua kita. Hormat dan sayangi mereka. Upin, Ipin, lupalah tu. Lupa apa? Basuh tangan. Oh. Cuci tangan sebelum makan. Jadikan ia satu amalan. Bersih tangan elak kuman supaya sihat tubuh badan. Ayam goreng kegemaran Ipin. Sejaknya. Ayam goreng. Ayam goreng. Kegemaran Ipin. Ayam goreng. Ayam goreng. Kegemaran Ipin. Tak tunggu pun. Lambat. Mana peha? Dah habis. Ros, Yelah. Nah, dah cepat makan. Nanti lambat ke sekolah. jangan laju sangat. Angkat kayu cepat sikit. Tak sabar nak jumpa kawan. Lagi kek. Basikal, basikal, basikal baruku. Ku kayu dan kayu ke sana ke sini. Basikal, basikal.
Kecoh lah korang. Tengok sini. Dahsyat aku Mail. Tapi Ehsan boleh buat lagi dahsyat. Tunjukkan Ehsan. Tak nak. Tak pandai. Banyakkan bola. Misi nombor 1. Oh, Intan payung. Intan payung. Ish, kau ni. Lagi pula hebat. Berpantun selokan. 2, 3 kuda berlari. Mau makan apa ini hari? Mimi dan Susanti sentiasa bersama. Siska. Ini Main, usahawan kecil. Rajin berniaga, pandai mengira. RM2. Inilah dia tadika mesra. Tadika Upin Ipin dan kawan-kawan. Kami belajar dan bergembira, mencari ilmu untuk masa depan. Inilah dia tadika mesra. Inilah dia tadika mesra. Ihsan, ketua kelas kami, penuh dedikasi. Mulakan kelas dengan Bangun. Selamat pagi, cikgu. selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Ucap selamat pagi, ungkap mudah ingati, tindakan rutin dilafasi, elok budi pekerti. Ucap selamat pagi, ungkap selamat pagi. Salinglah hormat, menghormati, belajar diberkati. Janganlah ragu, jangan segan, jadikanlah amalan. Murid-murid, hari ni cikgu nak kamu lukis orang yang kamu sayang. Boleh? Boleh, cikgu? La 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 la. Cikgu melatih cikgu kami, disayangi dan dihormati, mengajar dengan penuh dedikasi. Jasamu akan kami ingati. La 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 la. Terima kasih, cikgu. Kami ingin kawan-kawan sekampung mengenal harmonia kehidupan dan persahabatan. Teman yang berbeda, pastikan terus muda. Bangsa, sama-sama mainkan. Layang-layang. Layang-layang siapa paling tinggi, dia menang. Jom! Oh, saya punya tinggi. Allah. Jom main guli. Jom! Dengan aku pasti kena sasaran. Pilih-pilih di balik. Kalau kena, cuba lari. Cepat lari, selamatkan diri. Jika ditangkap, kalah nanti. Sini. Sini. Mari ke sini. Kita main tarik Upin. Upin, bantuin dong. Yelah. Entahlah, Ihsan. Aku penat. Jalan sendiri. Allah. Yeay, menang. Oi, balik. Nak hujan. Balik.
Balik dulu. Bye. Jumpa lagi kawan-kawan. Tutup. Atuk, nak naik motor? Jom. Berjalan-jalan siar-siar di kampung udara segar tu. Setengah hati makan angin naik motor-motor yang dibawa atuk. Oh, baik hati atuk. Tok dalang kami sayangi, jaga kami bak cucu sayang. Selalu bawa kami pulang, tumpang motor atuk. Vroom, vroom, zoom, zoom, zoom. Motor dipacu laju. Vroom, vroom, zoom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Vroom, vroom, zoom, zoom. Maju sampai tempat dituju. Upin, Ipin. Korang tunggu kejap. Atuk nak beli barang. Bunyi gitar irama syahdu, wajahmu yang cantik sungguh ayu, membikin hati tidak menentu. Semakin hari semakin rindu, semakin hari semakin rindu. Rindu kat siapa tu? Tak ada siapa lah. Nyanyi suka-suka je. Oi, Is. Nak bayar ni. Baik, Atuk. Saya datang. Maaf ya, Tuk. Ayo, Alang. Sudah lama tak datang. Duduk. Mau makan apa? Nak makan apa Macam-macam yang ada, semua sedap belaka. Warungmu tu namanya, tak ada bandingannya. Harga pun garanti murah. Roti canai, roti pisang, roti sari, roti telur, roti bawang, roti nen, semua ada. Teh tarik ada, teh ais ada, teh ais, kopi o, sirap limau, sirap bandung, balik ais, teh limau, susu kambing, air buah, air bisini, cendol, air kosong, teh. Semua ada. Kita orang nak ais kupai. Atuk bayar. Amboi senangnya hati, minta bayar itu ini. Butuh? Kira macam biasa. Okey. Masuk buku 35. Dia taniwati dah kan kedukan. Alamak. Dah kenapa? Sejuk. Tak beku. Wah, punya ayam. Ya, lagi. Aduh, ayam pancit. Lah, kena paku. Aduh, dah hujan. Macam mana ni? Sempat ke sampai rumah? Kita berteduh bawah pokok tu. Buku ini besar sekali, seram sungguh pakai di perhati. Lekaslah baiki, mari kita pergi dari sini.
Amboi, seronoknya. Mestilah. Di kampung Durarung tu semuanya seronok.